kenapa jemaah wajib tahu lokasi landing awak sama ada turun di Jeddah dahulu ataupun turun di Madinah dahulu? Jom kita sama-sama fahamkan situasi ini. Situasi pertama, kalau awak turun di Jeddah dahulu dan terus buat ibadah umrah, maka niat ihram awak akan di dalam kapal terbang. Dapat? Situasi yang kedua, bagaimana pula kalau kita turun di Jeddah dan terus pergi ke Taif? Macam mana niat ihramnya? Kita daripada Malaysia pergi ke airport Jeddah dan setelah itu awak akan pergi ke ziarah Taif. Setelah ziarah Taif, awak akan bersiap-siap untuk pergi ke Mekah dan sambil-sambil itu awak pun bersiap-siap untuk berniat ihram umrah. Daripada Taif nak ke Mekah tu, kita akan niat ihram umrah di Masjid Qornul Manazil, iaitu di darat. Dan situasi yang terakhir, iaitu situasi yang ketiga, jikalau awak turun di Madinah dahulu, mana pula lokasi niat ihram umrah awak? Awak daripada KLIA terus pergi ke Madinah dahulu dan setelah selesai di Madinah, awak akan terus bergerak ke Mekah. Daripada Madinah ke Mekah tu semestinya kita akan buat ibadah umrah lah. Dan niat ihram umrahnya berada di Bir Ali. Mudah je kan? Maka boleh kita share pada semua yang akan pergi umrah pada masa yang akan datang. Semoga bermanfaat untuk anda semua.